Adakah berbaloi tuan-puan menabung emas kalau hanya nak menabung kurang daripada 2 tahun? Tengok video ni, saya kongsikan. Baik tuan-puan, pesan guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syati'i. Jika tuan-puan ada simpanan yang tidak digunakan melebihi 2 tahun dan ke atas, maka berbaloi tuan-puan alihkan simpanan tersebut ke dalam bentuk emas fizikal begini. Namun, jika simpanan tuan-puan hanya nak digunakan kurang daripada 2 tahun, maka pesan guru saya lebih baik tuan-puan alihkan duit tersebut ke dalam bentuk ASB ataupun tabung haji. Sebab emas adalah instrumen pelaburan untuk jangka masa panjang. Jika untuk menabung kurang daripada 2 tahun, maka kurang berbaloi tuan-puan menabung dalam bentuk emas begini. Emas secara purata memberi pulangan sekitar 10% setahun. Tetapi tahun lepas saja, emas dah naik melebihi 25% setahun. Untuk tuan-puan yang ada bercita-cita nak selamatkan duit ataupun simpanan tuan-puan dari terguna ataupun terpakai membeli perkara yang tidak berfaedah, maka berbaloi juga tuan-puan alihkan simpanan tersebut ke dalam bentuk emas begini. Tak boleh berlanjut pas simpanan emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Di tangan saya ini ada 10 gram emas edisi Taifu, 10 gram emas edisi bunga emas dan 1 dinar emas. Ketiga-tiga item ini kalau dikumpulkan ia yang melebihi RM12,000. Jadi kepada tuan-puan di luar sana ada ketiga-tiga keping ni, maka tuan-puan dah selamatkan simpanan tuan-puan hampir RM12,000 ke dalam bentuk emas begini.